Saya mengharapkan bajet yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada hari Jumaat ini bagi sektor perindustrian, kalau boleh cukai barangan import itu dikurangkan ataupun diminimumkan, ataupun kalau boleh dihapuskan setengah-setengah komponen-komponen jentera, mesin apa kan. Satu lagi untuk barang import pertanian khususnya, berkaitan dengan pertanian tu, kalau saya rasa patut dihapuskan sebab negara kita lebih pada industri pertanian sekarang. Untuk cukai-cukai macam apa ni, minuman keras, rokok tu, saya rasa seperti biasanya akan dikekalkan ataupun dinaikkan. Akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Jumaat ini. Saya mengharapkan PN ni memberi penekananlah kepada bajet ini supaya keseluruhan rakyat di Malaysia ni memberi keyakinan bahawa apa yang dirancang oleh kerajaan yang ada pada hari ini yang tidak boleh menjadi tingkat negatif kepada seluruh rakyat. Sebab PN ni sudah ada prinsip lah, janji ditepati. Jadi saya mengharapkan PN akan melihatlah keseluruhan pembentangan bajet dalam semua bidang ekonomi di negara kita ini, sebab kita inginkan negara kita ni negara maju, sama sekali dalam bidang kemahiran dan ilmu pengetahuan kepada rakyat ni dapat diterapkan supaya negara kita ni rakyat memberi keyakinan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti parti pembakar lah yang akan membentangkan bajet dia. Bajet pembakar ni ialah mengikut perasaan. Tidak ada perancangan strategi untuk menempati apa yang dirahsiakan. Itu sajalah. Bajet 2013 seharusnya fokus kepada harga barangan yang tak dapat dikawal. Hari ini rakyat menghadapi masalah yang besar dalam urusan perbelanjaan harian. Jadi fokus bajet terhadap cukai langsung dan cukai tak langsung mestilah dikurangkan. Bagi kaki tangan kerajaan, yang penting ialah diselaraskan cost of living sama ada di bandar atau di luar bandar. Kemudian masalah pelarasan gaji naklah dilihat lebih adil dan diperbetulkan supaya tidak ada kaki tangan kerajaan yang merasakan mereka terpinggir daripada kerancakan perkembangan ekonomi negara. Terima kasih.